Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ini pesanan penting untuk anda semua. Ada satu mesej yang sedang tersebar luas. Ramai mangsa yang telah menerima mesej daripada skamer ini. Handphone anda juga akan menerima mesej seperti ini daripada skamer ini. Anda pastikan anda kongsikan pesanan saya ini untuk memastikan ramai orang tidak menjadi mangsa scam. Skamer semakin berani apabila menyamar sebagai PDRM dan akan menghantar mesej ke dalam handphone anda yang mengatakan anda mempunyai satu saman, di mana di dalam mesej itu skamer telah mengarahkan anda untuk menekan link seperti mana dalam mesej itu. Guys, tolong sharekan video ini, mesej ini kepada seluruh rakyat Malaysia kerana ramai mangsa telah terpedaya dan percaya kepada mesej itu. Pertama sekali, saya nak bagi tahu anda, jika anda menerima apa-apa mesej yang tak ada kena mengena dengan anda, walaupun dia kata dia polis, mahkamah, kementerian apa-apa pun, jangan respon, jangan percaya dan jangan ikut arahan pada mesej tu. Yang kedua, apatah lagi jika anda sedar anda memang tidak mempunyai saman. Dalam mesej tu dia cakap anda ada saman, sedangkan anda tidak mempunyai saman. Yang ketiga, saya dah ajar, jangan tekan mana-mana link. Saya nak tunjukkan kepada anda, ini bukan link daripada PDRM. Walaupun dekat mesej atas tu nama dia PDRM, tapi anda jangan percaya kerana ada satu teknik yang digunakan oleh skamer, yang mana skamer berjaya melakukan duplicate ataupun menggunakan teknik phishing. Skamer telah menukar nama atas itu kepada nama PDRM. That's why guys, anda jangan terpedaya dengan setiap nombor ataupun nama yang terletak di atas mesej itu. Ingat, yang paling penting tengok konten kat dalam ni. Saya dah ajar, kalau government punya link, dia tak boleh ada nombor pelik-pelik ataupun nombor yang bukan GOV kat belakang. Apatah lagi, dalam kes ini, Jabatan Siasatan Trafik PDRM tidak pernah menggunakan apa-apa link dalam mana-mana mesej untuk menawarkan perkhidmatan semakan saman mereka. Mesej ini kalau anda tekan, skamer akan duduk dalam handphone anda, dia akan curi segala data milik anda, dia akan mengambil alih apa-apa apps yang ada dalam handphone anda, dan nasib anda tak baik, duit anda juga boleh hilang daripada dalam akaun anda. So, kongsikan info ini, pastikan anda dapat mesej seperti ini, ignore dan jangan layan. Skamer yang melakukan penipuan ini adalah merupakan skamer yang berada dalam kelas dia tersendiri. Ini jenis level-level skamer yang bijak pandai. That's why dia boleh duplicate, dia boleh buat teknik phishing ini dan dia boleh menyamar sebagai PDRM. Yang paling penting sekali lagi, jangan tekan sebarangan link. Apatah lagi, saya dah ajar kalau link berterabur kat belakang ni, kalau government, of course belakang mesti ada GOV, itu standard. Kalau dah pelik semacam, saya tengok belakang dia ada VIP, confirm ini scam. Agensi kerajaan, syarikat swasta, saya tengok je mesej itu, saya tengok je panggilan yang anda terima, saya tengok je iklan yang anda tengok tu, saya boleh tahu ini merupakan mesej panggilan ataupun iklan daripada skamer. Anda nak saya kongsikan rahsia, tips, formula, nasihat, bengkel, seminar, ceramah, latihan bagaimana untuk belajar tentang keselamatan digital, bagaimana untuk menjadi pengguna yang bijak digital, elak menjadi mangsa scam. Saya ada segala rahsia formula tersebut. Contoh-contoh mesej, contoh iklan daripada skamer kepada mangsa dia, saya akan kongsi kepada anda. Anda jemput je saya akan hadir ke lokasi anda. Tak nak kena scam. Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.